Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali ke saluran informasi bantuan keuangan Anda. Hari ini 8 Mei 2026 merupakan tarikh yang sangat penting bagi semua penerima bantuan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat atau JKM. Mengikut jadual rasmi yang telah ditetapkan, pihak kerajaan mula melaksanakan proses penyaluran bantuan bulanan secara berskala besar pada hari ini. Syabas diucapkan kepada semua penerima kerana proses pengkreditan pelbagai kategori bantuan bermula secara rasmi hari ini bagi membantu meringankan beban sara hidup anda. Penyaluran bantuan bagi bulan Mei ini melibatkan pelbagai kategori dengan kadar yang berbeza mengikut status kelayakan masing-masing. Bagi kategori OKU terlantar dan pesakit kronik terlantar, kadar bantuan adalah sebanyak RM500. Manakala bagi OKU yang tidak berupaya bekerja, jumlah yang dikreditkan adalah sebanyak RM300. Selain itu, terdapat bantuan warga emas berjumlah RM600 serta elon pekerja kurang upaya sebanyak RM450. Bagi kategori keluarga, bantuan AM persekutuan adalah bermula daripada RM100 sehingga maksimum RM350, sementara bantuan kanak-kanak pula diberikan sebanyak RM150 sehingga RM1,000 mengikut jumlah tanggungan. Sistem pembayaran dilakukan secara terus ke dalam akaun bank penerima yang telah berdaftar. Perlu diingatkan, walaupun proses penyaluran bermula pada hari ini, ia biasanya mengambil masa sehingga 2 minggu untuk selesai sepenuhnya di seluruh negara. Ini bermakna, pengkreditan dilakukan secara berperingkat mengikut negeri dan daerah masing-masing. Walaupun terdapat laporan bahawa penerima di negeri Kedah sudah mula menerima bayaran lebih awal pada 6 Mei lalu, namun bagi majoriti penerima di negeri-negeri lain, proses pembayaran bermula secara rasmi pada hari ini. Bagi penerima di Sabah dan Sarawak, anda dinasihatkan untuk lebih bersabar kerana proses teknikal ke akaun bank ada kalanya mengambil masa sedikit lama. Bagi individu yang memenuhi kriteria kelayakan tetapi masih belum berdaftar, terdapat 2 kaedah utama untuk membuat permohonan. Kaedah pertama adalah secara dalam talian melalui laman web rasmi e-bantuan JKM. Kaedah kedua yang lebih disarankan adalah dengan hadir terus ke pejabat JKM daerah yang berdekatan. Kehadiran terus ke pejabat akan memudahkan urusan pengisian borang serta membolehkan semakan kelayakan dilakukan secara lebih terperinci oleh pegawai bertugas. Setiap permohonan akan melalui proses saringan yang ketat bagi memastikan bantuan hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar memerlukan. Sebagai rumusan, anda dinasihatkan untuk menyemak akaun bank masing-masing secara berkala bermula pada hari ini, 8 Mei 2026. Gunakanlah bantuan keuangan ini sebaik mungkin untuk menampung keperluan harian anda serta keluarga. Sekiranya bayaran belum masuk ke akaun anda pada hari ini, anda diminta untuk terus bertenang kerana agihan sedang diproses mengikut jadual berperingkat yang telah ditetapkan. Semoga maklumat ini memberikan manfaat serta kelegaan kepada anda semua. Sekian sahaja laporan informasi bantuan keuangan untuk hari ini. Kita jumpa lagi di video informasi bantuan yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.